dah tengok ada putus tak? Kau check satu-satu tengok. Kan, check satu-satu untuk aku. Tu check lah. Tengok producer satu-satu. Kalau terputus lah habis habis Kan. Dia dah tak accurate. Walaupun satu pun. Dia akan dia usik pelaporan. Tambah dolar sen. Lagi lah. Dolar sen kau jangan main kau. Berapa juta-juta. Shock dia. Tinggi lah. Jangan ambil mudah tau. So, macam mana tahu dia terputus ke tak terputus ni? Dia tak isi. Dia tak isi macam kita buat latihan satu kan tu. Ni ada diisi. Yang tu memang tak ada lah. Yang tu dia summary. Tajuk utama, summary task tak perlu lah. Cuba kau check. Kadang-kadang dia ada predecessor, lepas tu dia tak buat successor. Kau ubah tu. Kau ubah column predecessor tu letak tepi constraint type. Ubah. Dapat. Cari satu-satu. Nanti dah jumpa kita aku. Ada. Kenapa successor dia macam ni pula? Tu dia link banyak lah. Maksud dia tu dengan successor tu dia berkaitan banyak. Asal
Ada, jumpa. Berapa sini? Berapa sini 31 kan? Apa tak ada masalah tu di link tu. Bawah tu tak ada. Bawah tu kenapa tak ada tu? Tu tak ada. Tu item apa? Kerja apa? Recurring ke recurring? Recurring tak apa, memang tak perlu. Recurring tak perlu. Okay, next. Cuba tengok. Nanti aku akan terangkan kau sekali dengan bahan. Bahan menu tu yang aku akan bagi pada 7 hari bulan ya. 7 hari bulan 5 ni. Semua ada pernah dalam tu. Boleh? Boleh. Boleh.